Ada kabar angin baru-baru ni kata ada orang jumpa ikan duyung. Jadi betul tak benda tu? Okey, macam ni. Ikan duyung ni menurut kajian sains tak dapat membuktikan lagi wujud ikan duyung ataupun tidak sebab tidak ada bukti yang kukuh. Tapi sebenarnya penemuan ataupun klaim terhadap penemuan ikan duyung ni dah berlaku lama dah daripada zaman dahulu lagi. Dari sudut cerita dongeng, dari sudut mitos dan sebagainya. Kebanyakan statement yang mengatakan mereka jumpa ikan duyung ni datang daripada para pelayar lah, naturally, sebab mereka berlayar di atas kapal dan tentulah mereka yang target audience yang akan nampak ikan duyung ni. Tapi nak cerita bahawa penemuan-penemuan ikan duyung ni kononnya telah dilaporkan sejak daripada zaman dahulu lagi, daripada zaman Paleolitik purba lagi, kita dah ada lah lukisan gua yang berusia 30,000 tahun menunjukkan kisah ikan duyung ni sangat dekat dengan tamadun manusia. Tapi sampai hari ini, sains masih tak dapat buktikan wujud ikan duyung. Masalah dia ialah laporan penemuan ikan duyung yang setakat kita tahu setakat ni cuma datang daripada kata-kata mulut sahaja. Itu menyebabkan isu lah terhadap kepada kita pada hari ini. Dia bukannya saya dekat sini bukan nak kata ikan duyung ni secara mutlak tak wujud. Tapi apa yang saya nak tekankan, nak tegaskan di sini ialah kita kena ada satu pembuktian yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata orang, daripada sekadar pemerhatian individu-individu sahaja.